Selamat pagi semua warga sekolah yang saya hormati. Selamat pagi, saya Akilah Humaira. Dan saya Khalidah binti Harito, pembawa berita pagi ini. Tajuk berita kita hari ini adalah aduh duit kopi. Duit kopi? Sedap bunyinya. Nak minum ke? Nak bagi duit tu? Bukan duit beli kopi tau. Duit kopi ni maksudnya rasuah. Bila seseorang bagi duit supaya kerja dia siap cepat atau sesuatu dengan cara salah. Oh, jadi kalau kita bagi duit kopi supaya cikgu bagi makan lebih, itu pun rasuah lah ya? Betul tu, walaupun nampak kecil tapi kesannya besar. Rasuah boleh buat orang yang jujur jadi susah dan negara pun boleh rugi. Jadi apa patut kita buat kalau ada orang ajak bagi duit kopi? Kita kena berani tolak, katakan tak perlu duit kopi. Saya nak cara yang betul. Bagus. Ingat ya semua, jujur itu hebat, rasuah itu mudarat. Sekian berita daripada kami. Aduh, duit kopi. Jangan cuba-cuba. Weh Arista, aku ada berita gempak. Hantu dekat tandas ke? Bukan. Maksud aku ada cara macam mana nak siapkan kerja sejarah kau tanpa penat kotak kau. Bagi tercepat. Otak aku dah letih dah ni. Cara dia, kita bagi duit kopi dekat senior, kita suruhlah dia buat. Dia buat, kita bayar, kita dapat makan Duit kopi? Aku tak minum kopi. Aku minum ais. Bukan. Maksud aku rasuah kecil. Oh, kalau cikgu tahu? Cikgu tak akan tahu punya. Melainkan kau ambil mic dekat tengah perhimpunan, lepas tu kau cakap. Kau setuju tak? Setuju je. Boleh ke? Boleh. Korang kenapa ketawa macam dapat bonus tahunan? Taklah, kita orang tengah bincang pasal bisnes kita orang. Project Express. Project Express? Bunyi macam dia laju lah. Aini cakap kalau bagi sikit dia kopi kat sini, kerja siap cepat. Astaghfirullah. Rasuah ke tu? Alah, rasuah kecil je. Rasuah besar baru salah. Ainon, rasuah kecil itulah punca negara kita huru-hara. Kau tahu tak? Kalau semua orang bagi duit kopi, nanti sekolah pun jadi macam kafe. Semua benda kena bayar. Kalau macam tu, aku nak buka kantin rasuah berhad lah. Hari ini, pelajar bernama Arisa ditahan kerana membuka syarikat rasuah kecil tapi berskala besar. Okey, aku mengaku. Aku salah. Aku bertaubat. Aku pun rasa bersalah lah. Aku cuma nak senangkan hidup aku je. Hidup senang bukan dari jalan pintas, Ainon, tapi dari usaha jujur. Betul tu. Kalau tak, nanti aku dapat A palsu tapi aku dapat F minus. Janji lepas ini kita buat kerja sendiri. Janji. Rasuah bukan gurauan. Jangan mudah dihasut. Bunga mawar harum mewangi, tubuh indah di taman suci. Jujur amanah, jadi perisai diri. Menolak rasuah tanda berbakti. Kucing tidur di atas meja, comel berenang bulunya putih. Tolak rasuah sepanjang masa, hidup bersih negara pulih. Rasuah bukan gurauan. Ia bermula daripada kecil. Katakan tidak pada rasuah. Walau tak senang, tak belum tentu berkat.